Basically, Tan Sri Syed Mustafa kat Malaysia dah 3. So, which one of them? Emma, I lied to you. What? Sepanjang perkahwinan kita, you tipu siapa bapa you? Ya, I bukannya anak Tan Sri Syed Mustafa. Habis tu anak siapa? I anak Nobody. I tahulah nobody, tapi kenapa you tipu I? Sebab I takut kalau you tahu I bukan anak Tan Sri, you tak nak kahwin dengan I. Sayang, you kan bodoh ke? I'm not that stupid, I'm not that shallow. Sayang, I bukannya kahwin dengan you sebab you anak somebody. Biarlah orang society nak kata apa pasal I kahwin dengan you because you are someone's son, okay? But I don't care. You anak somebody ke apa ke, I tak kisah.